Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan bicara buku oleh Nur Denisha daripada 3SM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Siapa kenal Tun Dr. Mahathir? Cuba angkat tangan. Tun Dr. Mahathir ialah Perdana Menteri Malaysia keempat dan ketujuh. Beliau sudah melebihi 100 tahun tetapi masih lagi aktif membaca, menulis dan berkongsi idea. Hebat kan kawan-kawan? Ada satu kata-kata beliau yang ramai orang ingat, iaitu Melayu mudah lupa. Maksudnya, kita jangan lupa sejarah, jangan lupa jasa orang lain dan jangan ulang kesilapan yang sama. Hari ini saya akan berkongsikan sebuah buku yang bertajuk Tun Dr. Mahathir, Ikon Kemajuan Negara. Buku ini ditulis oleh Nurisha. Buku ini menceritakan kisah hidup Tun Dr. Mahathir sejak kecil hingga menjadi pemimpin negara. Dalam buku ini kita dapat tahu bagaimana beliau rajin belajar, kuat berusaha dan tidak mudah berputus asa. Buku ini menunjukkan usaha Tun Dr. Mahathir membangunkan negara. Antara kemajuan yang dikaitkan dengan beliau ialah pembangunan negara, bangunan tinggi, bandar moden dan idea untuk menjadikan Malaysia lebih maju. Perkara yang menarik tentang buku ini ialah ceritanya mudah difahami. Selain itu, ada gambar yang boleh membantu pembaca lebih faham dan tidak cepat bosan. Kawan-kawan, saya belajar banyak nilai baik pada buku ini. Antaranya rajin, berani, sabar dan sayang akan negara. Tun Dr. Mahathir mengajar kita bahawa kalau kita mahu berjaya, mestilah kita kena berusaha dari sekarang kan kawan-kawan? Buku ini sesuai untuk murid sekolah rendah kerana buku ini tidak terlalu susah dan banyak memberi semangat. Saya bagi buku ini 5 bintang kerana boleh menjadi panduan kepada kita. Manalah tahu bila kita dah baca buku ini, kita jadi lebih rajin dan sayang akan negara. Kalau kawan-kawan berminat dengan buku ini, boleh pinjam di pusat sumber ya. Saya Denisha daripada Studio 3SM. 1 halaman sehari, sejuta inspirasi. Sekian, terima kasih. Menarik kan? Saya Midat, Studio 1, SK lagi 1. Suara kita, cerita kita.